Kita pun sekarang ni kerja kita viral baru jadi. Itu yang saya paling tak selesa tu. Rakyat saya di kawasan saya begitu kecewa. Jatuhlah, accident lah, kereta rosak lah apa semua. You are the people who got the contract. You benefited from the project. Sepatutnya ada daripada tim tuan-tuan ni, kontraktor, you akan visit every morning, go round. Mana lubang pergi tampar, mana lubang pergi tampar. Tak perlulah jadi satu polemik. Saya cakap ni sebab saya nak benda ni selesai dan saya tak mau lagi dengar. So bila jalan tu buat, pergi turaplah betul-betul. Sebab yang turap tak ada kualiti sangat, 2-3 hari rosak balik. If you turap, even though you kata nanti akan ada satu turapan penuh, tak apalah, itu bila setahun. Setahun tu berapa ramai orang akan rosak. Kalau dia sue semua orang polis report, saman. Kalau ada yang mati, kalau tindakan tak boleh sempat, tuan-tuan buatlah signage, letaklah signage. Update ketua kampung. This is a contractor punya kerja. Betul kan? Please lah, do this thing. Saya am dealing with the people, I'm dealing with the government. Saya tak nak government kita dilihat sebagai lemah dan tak boleh handle masalah ni. Daripada simpang, saya tengok daripada Bukit Tinggi tu, turun je daripada tu, Bukit Pinang tu dah berapa panjang dah. Berapa lama dah jalan. You have to do it. Safety tak ada kompromi, tuan-tuan. Safety tak ada kompromi. If happen any of our family member accident because of the work that we done, then baru kita rasa regret. Kita ni semua well trained. We are engineers. Kita bukannya tak ada education yang tinggi. Semua kita tahulah the SOP. Do the according to the SOP. Buat betul-betul. Supaya kerja kita tidak menjadi buah mulut orang. Kalau dah korek, kita tampallah segera. Line putih, kita pasanglah segera. Tolonglah buat. Jangan sampai orang viral baru kita nak buat. Buat. Takkanlah saya nak pergi micromanage sampai saya pergi cari siapa jaga ni, siapa pergi buat ni. Takkanlah saya nak pergi level tu. Saya contact lah JD saya. Jadi saya lah contact tuan-tuan. Saya tengok macam bola tuan-tuan buat saya. Cuma saya tak go on public aja on saying something the project ni.